Guys, aku just nak share dengan korang satu lagi benefit korang sebagai penerima-penerima bantuan sebelum ini macam BRIM, BSH, lepas tu sehingga sekarang ni iaitu STR. Manfaat peka B40 tu tetap ada lagi tau. Okay, guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuan. So, apa itu peka B40 bukannya peka B40? Okay, jom kita baca paparan ni. So, kalau kita lihat dekat sini, manfaat untuk peka B40 iaitu saringan kesihatan percuma di klinik swasta, bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif melengkapkan rawatan kanser berjumlah RM1,000 dan insentif tambang pengangkutan sehingga RM1,000. Apa benda peka B40? Kau klik saja website peka dan korang akan dapat tahu dan boleh lihat dekat protecthealth.com.my. Di sinilah ada info sedikit. Yang mana skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 ataupun peka B40 adalah inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertujuan untuk menampung keperluan kesihatan golongan berpendapatan rendah dengan memberi tumpuan kepada penyakit tidak berjangkit. Yang mana peka B40 ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kumpulan B40 dan yang paling penting sekali aku ada maklumkan iaitu penerima sumbangan tunai rahmah dan pasangan mereka yang berumur 40 tahun ke atas secara automatik layak menerima peka B40. Tiada pendaftaran khas diperlukan untuk menyertai peka B40 dan kelayakannya penerima sumbangan STR berumur 40 tahun dan ke atas. So, apa benda manfaat dia? So, kau boleh tengok dekat sini saringan, saringan kesihatan, info lanjut yang mana korang boleh sendiri baca lah, untuk dapatkan informasi yang lebih terkini. Korang akan boleh tengok dekat orang kata klinik-klinik tertentu ada logo-logo peka B40 ni. Maksudnya sekiranya korang sebagai penerima STR, korang boleh lakukan saringan kesihatan di klinik-klinik tertentu. Dan manfaat yang seterusnya, bantuan alat perubatan. So, yang maksudnya dekat sini manfaatnya merangkumi stand untuk jantung, alat sendi tiruan dan sebagainya sehingga RM20,000. Dan seterusnya iaitu insentif melengkapkan rawatan kanser. Kau boleh tengok info sehingga RM1,000 kau boleh baca kat sini lah. Manfaat yang mana RM300 dibayar setelah penerima memulakan rawatan kanser, RM700 dibayar setelah melengkapkan rawatan kanser. Ini untuk support korang lah. Dan satu lagi yang bagi korang yang mungkin ada alasan-alasan mungkin jauh dan sebagainya. Ini ada satu lagi insentif tambang pengangkutan. Kau boleh tengok kat sini. Manfaat ini untuk meringankan beban membayar kos pengangkutan apabila penerima mendapatkan rawatan di hospital KKM. Ianya tidak bertujuan untuk merangkumi keseluruhan kos perjalanan. Penerima bantuan alat perubatan atau dia kenalah menerima bantuan alat perubatan. Lengkap rawatan kanser saja akan mendapat manfaat tambang pengangkutan ini. So, ada 3 benda ni yang boleh kau dapat. 2 benda. Baru kau akan dapat. Had maksimum bantuan 500 Semenanjung, 1000 untuk Sabah dan Sarawak. Sebab tahulah jauh dan sebagainya. So, kau boleh tengok dekat sini apa korang boleh lakukan. Iaitu buat semakan kelayakan dan korang boleh cari klinik peka B40 berdasarkan lokasi-lokasi yang berhampiran dengan tempat tinggal korang. So, apa kata korang? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizuan. Assalamualaikum.